Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa beza wakaf dengan zakat? Zakat wajib, ya, wakaf tidak wajib. Jadi wakaf boleh kita wakafkan harta yang tak bergerak dan harta yang bergerak. Harta yang tak bergerak ialah tanah, ladang, bendang dan seumpamanya yang kita wakafkan untuk Allah SWT. Dan kalau kita beri tanah, maka tanah ni boleh dibina bangunan, surau, masjid seumpamanya untuk kebaikan dia dunia dan juga akhirat. Tetapi kalau tanah itu diisikan dengan perkara yang maksiat untuk maksiat, maka tidak dianggap sebagai wakaf. Baik, wakaf juga boleh berlaku dalam benda yang tak bergerak, termasuklah van, ya, van jenazah, van ambulans, van bawa orang pergi masjid, bawa orang pergi mengaji. Itu dikira sebagai wakaf juga. Dan wakaf juga boleh kita wakafkan Al-Quran ke masjid, surau dan pusat tahfiz pustakaan. Kalau pergi Mekah tu eloklah kita wakafkan senaskah 2 untuk arwah bapa, ibu bapa kita atau datuk nenek moyang kita, tinggalkan di masjid di Mekah atau Madinah. Begitu juga dengan wang wakaf. Boleh juga wang dijadikan wakaf untuk membiayai pelajaran pendidikan anak-anak di sekolah atau di universiti dan melalui agensi-agensi tertentu. Dan kita juga boleh wakafkan penapis air minuman dia ke masjid, surau seumpamanya. Selagi mana barang itu dipakai oleh manusia, selagi itulah pahala akan mengalir kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dan seterusnya ialah wakaf sejadah tikar sembahyang. Ini diperlukan di banyak tempat, di surau, di masjid, di stesen minyak seumpamanya. Jadi kalau kita boleh wakafkan, maka hendaklah kita ambil peluang itu, kerana pahala dapat pada kita selagi mana orang memakai sejarah itu. Wakaf telaga air di banyak tempat, terutama sekali tempat-tempat orang miskin, kawasan orang miskin, malah di luar negara juga memerlukan bantuan wakaf telaga. Dan seterusnya kita lihat wakaf pemaidani untuk masjid. Ini pun satu peluang lah, selagi mana orang memakai pemaidani atau sejadah atau seumpamanya di atas muka bumi ini, selagi itulah kita mendapat pahala di dunia dan juga di akhirat besok. Baik, wakaf telekung. Ini satu lagi perkara yang cukup menarik. Wakafkanlah, ya, telekung ke surau, masjid, ke IPT dan seumpamanya, supaya orang boleh lakukan sembahyang. Dan kita lihat ada juga orang boleh, ya, memotong gaji untuk bayar wakaf. Itu dibolehkan, ada prosesnya, dan kita harap banyaklah orang yang bukan saja zakat, ya, tapi wakaf, ya. Zakat itu wajib, tapi wakaf ni sunat. Jadi apapun, hati-hati dengan skamer yang menjalankan projek wakaf ini. Kita perlu hati-hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita daripada segala bahaya, bencana, musibah yang boleh merosakkan amalan ibadah kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.